Okey, ni dia depan saya ni. Nampak tu? Kita dah cedok dah. Dia ada salad salad, lepas tu daun kesum. Siapa suka makan macam ni? Kalau macam saya laksa, saya suka makan daun kesum banyak-banyak macam ni. Okey lah. Lepas tu korang letak bawang. Hari ni siapa menang Kita kena tengok lah siapa yang menang. Yang Johor punya ni. Apa-apa pun kita kena bersyukur kita masih ada rezeki. Okey lah. Apa-apa pun bismillah. Okey, hari ni kita nak makan apa? Laksa lah. Apa-apa pun kita masak sendiri lah bagi saya kan. Ini dia. Bila masak sendiri, banyak kali korang boleh makan. Macam ni nampak ni. Yang ini saya letak ikan sardin. Ada setengah dia buat pakai tin sardin kan. Ni ikan sardin je lah. Nampak tu. Korang boleh lihat tak sendiri. Ke tak nampak lampu? Ni dia. Baru nampak. Lepas tu lagi satu, korang suka makan laksa tu kan? Mi laksa tu korang suka yang macam mana? Yang jenis apa? Kering ke? Jenis basah ke kan? Macam saya suka jenis yang basah tu lah. Lagi satu senang dan cepat. Okey lah, jom kita cedok dulu. Kita cedok Right.